Kedua, produk-produk ini juga dibuat. Contohnya perbankan Islam ni dibuat atas dasar semangat kewujudan keperluan keperluan ekonomi ataupun keperluan demand permintaan ekonomi yang sangat-sangat tinggi. Okey, baik, itu kita clear. Sekarang kita jelas. Kita perlu pertahankan produk ni ada apa semua dan dia sebenarnya bersih dan tidak menggalakkan riba ataupun tidak, mana-mana yang subscribe tidak berdepan dengan riba. Itu yang kita jelas. Ini pandangan daripada pembuat produk. Kita yang melaksanakan, kita yang membuatkan perbankan, mufti apa semua ni, pakar syariah, pakar muamalat, semua terlibat dalam pembuatan benda ni. Tetapi datang pula argument. Sekarang kita masuk pula argument bagi produk ni. Bagi produk ni. Kita argue pula untuk produk perbankan ni, Islamic loan ni tadi, housing loan ni tadi, kita balik ada argument dia. Argument yang pertama, yang bagi saya argument ni sebenarnya argument yang kita boleh fikirkan. Argument mereka ialah dalam konsep Islamic loan yang diguna pakai, kita dapat lihat wujudnya beberapa ekosistem yang kurang jelas. Ada elemen-elemen yang kurang jelas dalam tu. Tu yang pertama. Dan bila cerita pasal akad, bila cerita pasal kontrak, bila bercerita pasal pulangan yang pihak bank perlukan